Dan ini pula usaha membudaya serta mempromosikan gaya hidup lestari berteraskan amalan kecekapan tenaga. Langkah itu penting dan terus diperkasa demi memastikan penggunaan tenaga elektrik dapat dimanfaat sepenuhnya. Acara larian Energy Efficiency Run EE Run 2025 anjuran Suruhanjaya Tenaga menjadi simbolik terhadap komitmen berterusan dalam neraju penggunaan tenaga elektrik secara cekap dan optimum. Jadi tujuan kita adakan Energy Efficient Run pada hari ini adalah kesinambungan daripada usaha-usaha kita, dan sebagaimana yang kita telah tahu bahawa Energy Efficient dan Conservation Act telah pun dibentang di Parlimen dan diluluskan di Parlimen pada tahun ini, dan seterusnya kita akan pastikan keseluruhan rakyat Malaysia pengguna tenaga mengetahui apakah peranan yang boleh mereka lakukan di dalam istilah energy efficient ini. Bertemakan Night Run Efficiency in Every Step, EE Run 2025 diadakan di Pekarangan Bangunan Berlian, Suruhanjaya Tenaga Putrajaya. Acara itu dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof merangkap Menteri Pelalihan Tenaga dan Transformasi Air. Hampir 2,000 peserta pelbagai lapisan umur dan masyarakat menyertai acara larian berkenaan, dan ia turut melibatkan kolaborasi bersama beberapa kelab larian seperti The Incredible Warrior Club dan Persatuan Pelari Anak Luar Biasa Little Fighter Runners. Penganjuran kali ini menampilkan dua kategori utama iaitu 10 dan 5 km. Juga setiap peserta berpeluang menerima medal eksklusif berbentuk bangunan berlian ST yang diperbuat daripada plastik kitar semula hasil kolaborasi bersama Nature Loop. Selain hadiah wang tunai sehingga RM1,000, acara itu juga memberi penekanan kepada gaya hidup lestari. Tips kecekapan tenaga turut dikongsi penganjur sepanjang acara berlangsung secara interaktif dan menyeronokkan.